Kau dah paling kecil dah. Saja lari ke awal. Pakai keadaan. Nak tolong Azam pun. Ya. Orang dah separuh nyawa lagi ni. Oh, Zal. Tapi yang kau kata orang rumah kau kaya betul lah. Ha? Orang rumah kaya. Selamat Raya Mak Zai Batin. Masuk lah. Ada dalam. Mari masuk. Selamat Raya Mak Zai Batin. Silakan. Dia je mengayuh kan kita pun. Tu lah. Tak payah bunyi. Dah petik, dah siap dah. Dah siap dah. Dah siap dah. Mak Ayah. Mana rezetnya? Ini wangman tak boleh. Alamak. Sila bang. Sila. Abang long lah. Bang. Dah kenyang Belum. Memang tunggu yang sini ni belum. Alamak. Tunggu sini ni. Dah kenyang belum? Belum lagi. Sudah habis aku. Alamak. Belum kerja lagi belum. Dah kenyang belum? Belum. Wah, dia tak kenyang lagi ya, bahaya. Bahaya. Dah kenyang belum? Second half. Dah kenyang belum? Kena kenyang tadi tu. Sini tak makan sikit. Bahaya. Bahaya. Sila. Jauh sangat. Boleh situ. Banyak boleh. Jom. Mak ya. Tak ada. Tu aku dah makan banyak tu. Ada tu je sikit-sikit je. Boleh Dah orang dah kenyang. Semua dah kenyang. Campur ada. Din. Belagak kau Din jom masuk. Masuk. Angsa dah tak ada. Okey brother. Biarkan kau pegang kelas aku tahu. Sama aja. Mal, hati-hati Mal Hati-hati. Selamat Raya. Rumah saya terlaga. Masih mana rumah tu? Selamat Raya. Right. Okey. Selamat Raya. Ni nak tunggu ride dah ni. Tunggu ride Oh ini dah boleh pergi minum kopi. Kopi keluang. Bang. Okey. Dah salah hantar rumah kalau dia balik ah. Jangan main-main yang sepak tadi. Bang, jom bang. Jom. Jom. Pa. Jom. Jom bang. Jom. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Tak apa. Jom. Masuk. Mini masuk dalam. Mini masuk dalam. Tak boleh hanya ada penuh dalam. Mana ada penuh? Bohong, tak penuh ni. Ajar, pernah ajar. So ambil kamu jap, ajar. Sini. Haji Midi kita masuk. Saya tak bagi dulu. Haji Midi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Habibi ya Muhammad. Ya Rusal Rafiqaini. Ya Muhayyad ya Muwajjah. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala safi mubarak. Hiduna yawma nusyuri. Sallallahu. Maha tinggi kedudukannya, dengan limpah dan kemurahan-Mu, tukarkanlah keadaan kami daripada sebaik-baik keadaan. Tukarkanlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan, dan berkatilah kami dan seluruh umat Islam dengan keberkatan bulan Syawal. Ya Allah, wahai Tuhan sebaik-baik tempat permohonan, perkenankanlah permintaan kami dan kembalikanlah lagi peluang kepada kami bulan ini, tahun demi tahun dan tahun-tahun seterusnya, dan berkatilah tuan rumah ini, Dr. Amran dan seluruh ahli keluarganya. Jadikanlah mereka jutawan hartawan yang dermawan, dan panjangkanlah umur mereka dengan iman, dan kurniakanlah kepada mereka rezeki yang halal, dan jauhkanlah mereka daripada rezeki yang haram dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang sebaik-baik mengurniakan rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yang berusaha pengurusi kampung, Tuan Imam dan seluruh penduduk kampung tersusun kata Mama Aidil. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dapat bermahaban di rumah Dr. Amran bin Aris. Saya mewakili penduduk kampung mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin jika ada tersalah silap, terkasar bahasa dan sebagainya lah. Saya rasa itu saja untuk ucapan saya. Saya serahkan kepada tuan rumah untuk. Sebelum serahkan kepada tuan rumah, ada dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, ada kuliah Maghrib disampaikan oleh Ustaz Anas. Yang pertama lah, minggu depan. Yang kedua, pada 21 hari bulan, iaitu hari Selasa, kita dijemput semua sekali selepas Maghrib untuk ke rumah sebelah, rumah Ustazah Rosidah, untuk meraihkan beliau untuk menunaikan ibadat haji, bergerak untuk ibadat haji. Itu pengumuman, ada pengumuman insyaAllah. Semoga semua dapat meluangkan masa insyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil penduduk tadi, Cikgu Zukri. Alhamdulillah Cikgu Zukri disebut nama penuh tadi saya kena sebut juga Zukri bin Manan sebagai pembalas. Yang berusaha kita punya pengurusi satu penduduk, Tuan Haji Nafia, kita bin Hamzah. Lepas tu kita punya arkitek kita, Tuan Haji Mat Sundari bin Suratman dan rakan-rakan sekalian. Betul lah ni Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, saya mewakili keluarga sebagai ketua keluarga dan Ibu Zam tadi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dan pertamanya bersyukur kepada Allah sebab masih lagi diberi peluang untuk saya sekeluarga nak mengimarahkan budaya marhaban kita ni. Walaupun saya tinggal berdua, dia petang tadi separuh nyawa dah juga. Balik kerja, nampak macam simple tapi kita nak menjadikan tu sebaik mungkin untuk sahabat-sahabat kita. Ketiganya, saya nak ucapkan tahniah kepada arkitek kita, Tuan Haji Imam, kepada kita punya pengurusi,
serta penduduk Cik Umar tadi Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, sekarang ni bila kita nak pergi ke Mahraban, kita punya akses keluar masuk sudah mudah. Pasal tak? Contohnya kita nak pergi ke rumah imam, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Kamal kau diam-diam tengah cakap ni. Ni rumah aku. Okey, tuan-tuan, kita ucapkan terima kasih kepada pihak yang berwajib, kawan-kawan kita yang sama-sama nak memakmurkan kita kat sini. Tapi yang paling penting kita ada dua, satu fizikal, satu rohani. Kedua-duanya tu kita kena seiring lah. Ya Alhamdulillah kita dekat sini, tuan-tuan dan puan, nak dapat jemaah macam ni sangat sukar. Kita dengan usia yang muda, tapi walaupun usia yang muda, semua ni dah berubah dah sekarang ni. Semua dah pencin dah, termasuk saya lagi setahun lebih. Dan apa pun, marilah kita sama-sama tadi saya pesan makan dekat kenyang-kenyang dekat rumah Cikgu Mazuki. Cikgu Mazuki, dekat sini kita makan sikit je. Nanti kita buat bekal, okey? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kapau-kapau. Ni kakak-kakak, adik-adik semua silakan. Tu je ada. Cikgu Zah malas buat tu. Buat tu je Alhamdulillah, baik-baik. Makan bang, makan bang. Kedai kenyang tadi. Kedai kenyang tadi. Rambutan tu tanam sendiri tau, Derus. Rambutan tanam sendiri Makan. Silakan. Silakan. Allahu Akbar. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama kita. Okey Cik Mat. Okey Cik Mat Okey. Terus semangat. Okey bang. Alright. Boleh tak ada. Mal, kau aku tu nak cakap panjang kau suruh potong Mal. Okey bang. Okey, kitab kita ni. Alhamdulillah, syukur. Wah. Ini boleh ride ni. Ni dah boleh ride ni.